Along kalau ada apa-apa, Along ada kena apa-apa, Along cakap kat Abah tau. Allah. Ini apa? Saya makan penerajang dia, saya makan pelutut dia, saya makan kayu hoki dia, saya makan apa segala yang dia hidangkan untuk tarbiyah saya. Tak pernah sesakit kelembutan itu. Pemulihan ni dia habis ketika mana kita masuk dalam liang lahat. Kita dah mati. Baru time tu kita ada title bekas penagih. Selagi kita belum mati, awak dah pemulihan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun pemulihan, awak masih penagih. Okay, Alhamdulillah guys. Episod kali ini ditaja khas oleh Klinik Pergigian Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di dalam podcast Borak Bro. Sementara teman, hidup ini lebih bermakna. Subscribe channel kami Sementara Teman, like dan sharekan video ini. Pertama sekali syukur kita pada Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala ni dia sangat baik, dan Allah Ta'ala ni maha berkuasa, dan Allah Ta'ala ni adalah Rabb kita. Jadi pertama-tama sekali juga saya nak ucapkan terima kasih kepada semua para penonton kita yang dah tengok kita dekat YouTube, dekat TikTok, yang dah subscribe, yang dah like semua video-video kita. Dan Alhamdulillah, kita sangat tak sangka ada salah satu daripada video kita yang dekat TikTok telah hit view sebanyak 1 juta view. Jadi Alhamdulillah, ini salah satu pemberian yang besar daripada Ta'ala di dalam usaha kita nak sebarkan kebaikan. Jadi sebelum saya nak bercakap lebih panjang lagi, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan juga, semua teman-teman, semua sahabat-sahabat yang sentiasa support, beri sokongan kepada kita. Ada yang komen, saya ada baca komen kawan-kawan tentang kisah mak bapak, ada yang cerita tentang penyesalan, ada yang cerita tentang penghargaan. Jadi semua komen ni kami baca dan kami tengok satu persatu. Jadi terima kasih kerana sudi berkongsi kisah-kisah yang indah ni, dan kami galakkan untuk komen lagi dekat setiap video-video yang korang tengok nanti insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe, tekan button notification dan sentiasa tonton kita punya video. Okey. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan untuk julung kali pertamanya kita punya podcast ini telah ditaja ataupun telah disponsor daripada satu klinik yang bernama Klinik Pergigian Naila. Mungkin ada yang tertanya, Klinik Pergigian Naila ni apa? Klinik Pergigian Naila ni, kalau para penonton nak tahu, klinik ni kalau siapa yang nak buat braces, siapa yang nak buat whitening, inilah tempat yang paling betul untuk kita nak buat. Jadi kalau para penonton kita dalam ni ada sesiapa yang nak buat braces, nak buat whitening, maka korang boleh cepat-cepat pergi ke Klinik Pergigian Naila. Nanti mungkin kita akan letakkan dia punya alamat dekat bawah ni. Jadi kalau siapa yang ada hajat, jangan lupa pergi ke sana. Berkat dan manfaat bila kita support perniagaan orang-orang macam ni, sebab kalau kita tengok dengan sebab kita support perniagaan orang macam ni, maka diorang ni salurkan antara faedah-faedah perniagaan dia untuk bantu usaha-usaha menyebarkan agama macam apa yang kita buat dalam podcast ni. Jadi kepada semua para penonton, jangan lupa kalau korang nak buat braces, whitening, harga yang murah-murah, yang baik-baik, servis bagus, jadi korang boleh pergi dekat Klinik Pergigian Naila. Dan klinik ni, owner dia adalah orang Islam kita sendiri. Itu yang paling penting insya-Allah. Okey, jadi Alhamdulillah juga hari ni kita telah didatangi seorang tetamu yang sangat mulia, Allah, yang saya sangat cintai. Allah. Dah lama saya tak jumpa sahabat baik saya sendiri, iaitu Al-Fadil Ustaz Syafiq hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Jadi Ustaz Syafiq ni kejap lagi kita akan dengar tentang kisah-kisah dia. Kita akan dengar tentang pengajaran-pengajaran yang dia nak kongsikan.
Jadi saya harap semua yang menonton ni, korang jangan cut tengok. Kalau boleh tengok daripada awal sampai habis supaya kita dapat ambil manfaat dan pengajaran daripada dia. Okey, jadi kalau macam tu, tanpa lengahkan masa lagi, kita nak kenal. Kalau tak kenal tak cinta. Jadi kita nak kenal dulu dengan tetamu kita, iaitu akhina Ustaz Syafiq. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum tayyibin? Alhamdulillah. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Mabsut. Alhamdulillah. Mabsut. Okey. Ustaz, sebelum kita nak pergi lebih jauh, boleh tak Ustaz kenalkan diri Ustaz? Sedikitlah nama, umur berapa, tinggal di mana. Jadi dipersilakan. Okay. Bismillah, alhamdulillah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nama Muhammad Syafiq bin Muhammad Nasrun bin Hamid, marhaba, bin Din, bin Abbas, bin Khalid. Sampai situ je. Masya Allah, ajib. Ya khair. Kemudian umur 30. Oh, Masya Allah, syabab. Masih muda lagi lah. 30. Kadang orang ingat 25, 20 pun ada. Okay. 30 lah. Kemudian asal daripada Baling, tak jauh mana pun daripada Melaka. Asal daripada Baling. Ni datang daripada Baling. Masya Allah. Berapa jam Ustaz nak sampai ke Melaka ni? Tak berapa lama, dalam 8 jam. La ilaha illallah. Jadi tetamu kali ni kita import jauhnya. Lama lagi menanggung kerinduan nak jumpa dengan Allah ya Rab, ya Rab. Itu yang ya lebih Rab. lama. Allah akbar, Allah akbar. Panjangnya perjalanan tu Naam. bukan dikira kilometer, meter, tak ada. Naam. Dia dikira daripada kerinduan. Allah Lama akbar. lagi tanggung rindu nak tengok antum. Allahu akbar. Setakat 8 jam. Allah Tak ada akbar. apa. Tak ada masalah Sanggup saya harung Allah insya-Allah. akbar. Allahu akbar. Itulah, betul lah. Sebab tu kisah-kisah macam ni kita biasa dengar dekat sahabat, betul tak? Betul. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, walaupun diorang ni dalam hidup diorang ni bila jauh dekat Nabi je tak boleh. Walaupun perjalanan jauh sanggup dia datang semata-mata nak tengok gambaran wajah baginda Rasulullah SAW. Jadi itulah, harap-harap mudah-mudahan pertemuan kali ni Allah Ta'ala jadikan sebab kebaikan lah insyaAllah. Amin. Okey. Amin ya Rabb. Ustaz, Marhaba. untuk kita nak kenal lagi lah tentang Ustaz ni kan. Ustaz kata tadi Ustaz daripada Baling. Ustaz ni nama siapa, umur berapa, itu semua biasa kita dah tahu. Ya. Okey, sebelum tu boleh tak Ustaz tahu Ustaz ni belajar kat mana? Ya. Ustaz ni macam mana, maksudnya apa kelayakan yang menyatakan Ustaz ni belajar sampai jadi Ustaz? Wah. Jadi boleh tak Ustaz kongsikan sikit tentang background background tentang pelajaran Ustaz dulu? Okey, silakan. Yang pertama, Habibi Ustaz Luqman. Yang pertama, saya bukan Ustaz. Allah. Itu yang pertama. Sebab Ustaz, kalau kita tengok Faqih Muqaddam Allah akbar. Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Naam. Itu dikata apa kalau dalam rotib? Naam. Ustazul A'zam. Naam. Faqih Allah Muqaddam. akbar. Jadi standard Ustaz itu sebenarnya lah, Naam. standard Ustaz itu tahap-tahap Imam Muhammad bin Ali. Naam. Saya terlalu fakir untuk tanggung Allah gelaran yang sangat besar tu, sangat-sangat fakir, sangat-sangat kerdil, sangat-sangat tak ada lah orang kata. Jadi yang pertama-tama nak cakap, panggilan ustaz tu hanya gelaran semata-mata bagi saya. Baik, kalau faham. bagi asatizah lain ya memang mereka mencapai tahap ustaz macam Ustaz Luqman dan sebagainya. Dan yang lain. Kalau saya tak ada lah. Tapi orang ni semuanya adalah daripada husnuzon. Sangka baik. Daripada sangka baik. Daripada sangka baik umat. Umat tengok dia ni ialah boleh mengajar. Boleh cakap sikit tentang agama. Jadi dipanggilnya ustaz saya menyambut baik husnuzon tersebut. Itu yang pertama lah. Yang keduanya tentang Habib tanya tadi tentang apa? Background pembelajaran. Okey. Saya mula dengan sekolah menengah Habib. Okey. Sekolah rendah of course lah. Okey. Kemudian sekolah menengah. Saya sekolah menengah, saya start form 1 tu SMK Baling. SMK dekat Baling tu. Waktu tu SMK Baling dia yang masuk tu cuma selected student yang UPSR. Tentu ada UPSR, sekarang dah tak ada lah. Betul. UPSR dia mesti 5A. Sekolah pandai lah. Secara zahir. Okey, ajib. Okay, UPSR time tu. Okey. Saya sekarang saya tak tahu dah macam mana dia punya ni. Waktu tu 5A. Okey, baik. 5A saja boleh masuk. Kalau ada lebih kota baru masuk 4A. Yang 4A baru masuk.
Saya cerita sebagai ni je, sebagai Pengetahuan. cerita Okey, pengetahuan baik. saja. Okey, baik. Okay. Alhamdulillah saya masuk sekolah tu. And alhamdulillah result saya masa tu 5A lah. Result Zohir, result ujian, result dunia, Okey. result dunia 5A. Jadi saya belajar kat situ. Lepas tu masa saya form 3, tadi berapa A tadi? 5A. 5A. Masa ambil PMR, berapa A? 1A, 2B, 4C, 1D, 1E. Ambil semua. Oh, package Package. A, B, C, D, E. Ambil semua. Ajib. Ambil semua. Dah orang nak bagi, kita ambil. Ya. Ya khair. Sebab sebab saya D, masa tu saya D, saya tak salah sains kot. Jadi dekat sekolah menengah baling tu, dia kalau D sains atau matematik atau English, dia akan auto tendang lah. Okey, faham. Dia dibuang lah sebenarnya. Oh, masya-Allah. Dia dibuang. Sebab dia Wabak tu selepas sekolah menengah ni? Selepas sekolah menengah, saya tak habis sekolah menengah. Naam. Saya tak habis sekolah menengah. Umur saya 17. Masa saya darjah 3. Masa darjah 3, saya masuk satu tempat yang namanya Pusat Rawatan dan Pemulihan Akhlak. Oh, masya-Allah. Kalau saya boleh sebut kat sini, Pusat Rawatan dan Pemulihan Akhlak Nur Al-Barakah Sufi Al-Fatah, yang berpusat di di Allahumma salli ala Muhammad, di Kuala Muda, Haji Kudu. Masih ada lagi? Masih sampai sekarang. Ajib. Okey. Jadi kita Lepas mungkin ni kita pergi ziarah. kejap lagi kita nak dengar cerita dia. Okey, baik. Okey, wabak tu selepas tu? Selepas tu saya duduk kat sana dalam 8 bulan menjalani rawatan dan pemulihan. Saya diberangkatkan ke Yaman oleh ustaz saya sendiri, Ustaz G. Oh, naam. Ustaz G. Hantar saya ke Yaman. Nama tempatnya Ribat Hautah. Masya-Allah. Ribat Fatah wal Imdad. Naam. Antum ma'ruf. Antum makan di sana. ajib. Ini tempat orang bagus, masya-Allah. Masya-Allah. Berapa lama ustaz dekat Yaman masa tu? Saya kat Yaman tak lama, 3 tahun je dapat. Masya Daripada 2012 sampai 2015. Okey. Tak lama. 2012 sampai 2015. Sampai 15. Selepas daripada Yaman? Sebab balik tu bukan sebab kena buang ke apa. Baik, faham. Balik tu sebab perang time tu. Oh ya. Perang masa tu 2015 tu ada perang. Jadi kerajaan bagi kata 2. Siapa yang nak stay, kalau apa-apa tanggung sendiri. Oh, okey. Tapi itu memang sebab kerajaan dah nak bawa balik. Nak balik percuma. Bawa percuma. Hotel pun hotel bagus, semua bagus. Cuma siapa yang nak stay, apa-apa terjadi tanggung sendiri waktu tu. Okey, jadi kita pun balik lah semua. Balik semua, saya duduk sekejap di Baitul Qura. Naam, di Baitul Qura. Jumpa antum kat Ya, betul. Dekat pondok 6 bulan. Naam. Lepas tu isyarat daripada tuan guru hantar ke Pasuruan. Indonesia, Jawa Timur. Berapa tahun di Indonesia, Ustaz? Di Indonesia 3 tahun. 3 tahun juga. Itu tempat Habib Taufik Segaf. Okey, jadi itu secara keseluruhan tentang Ustaz punya tempat pembelajaran, betul? Tempat pembelajaran. Okay. Jadi selepas daripada tempat pembelajaran Ustaz dah habis belajar, dah balik Malaysia. Ya. Kalau untuk mudah sekarang lah, masa yang sekarang ni, apa yang Ustaz buat sekarang ni? Sekarang ni Habib, kalau Zohir meniaga, saya buat catering kecil-kecilan. Masya-Allah. Saya buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya buat supply bahan mentah. Masya-Allah. Saya kontrak terbinaan ya. Dan macam-macam lagi lah bisnes yang kecil-kecilan. Dan kalau khidmat saya ada rumah pengajian. Tapi bukan rumah pengajian saya lah, rumah pengajian jemaah yang saya khidmati. Setiap hari Selasa baca kitab kat sana. Dan orang rumah saya Zaujati pun dia ada maknya, ada mak mentua lah. Dia ada pusat rawatan dan pemulihan akhlak untuk muslimat. Saya masuk untuk muslimin, untuk lelaki kan. Yang ni yang perempuan dan saya pun khidmat dekat sana. Oh, masya-Allah. Ajib. Okey Ustaz, jadi maknanya sekarang ni lebih mudah faham Ustaz meniaga dan Ustaz mengajar, betul tak? Ya. Okey. Saya ada benda nak tanya lah sebab tadi daripada Ustaz punya perkenalan ni, Ustaz ada sebut tak pembelajaran dekat pusat rawatan akhlak, betul tak? Ya. Ini dari sudut kefahaman saya sebagai orang biasa ni,
Baik. Kita punya faham bila dekat pusat rawatan ni maknanya mesti ada benda yang dirawat. Betul tak? Betul. Bila awak sakit mesti awak pergi tempat untuk nak sembuhkan penyakit. Betul. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, boleh tak Ustaz cerita apa sebab kenapa Ustaz dihantar ke pusat rawatan akhlak ni? Okay. Tafadhal. Baik. Jadi macam ni, babe. Saya ada satu perangai. Okay. Cerita dia punya betul-betul dia punya inti. Baik. Inti dia. Saya ada satu perangai yang bertentang dengan sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul arba'ah. Kan 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang duk pertama tu Siddiq. Lawan dia punya did, lawan dia lah kazib. Itu sifat dusta. Saya mula-mula dulu saya cukup suka dusta. Sembang putar. Bohong, kaki bohong. Sejak saya kecil. Sejak saya kecil. Saya tak malu nak cakap. Ini tempat untuk cerita. Betul. Jadi saya memang suka bohong. Lalu pada darjah 1, darjah 2, darjah 3 saya dah start bohong. Dan saya ada satu sifat. Saya ada sifat nak perhatian orang. Saya ada sifat. Faham. Ya, saya membohong sebab apa? Sebab nak perhatian orang. Okey. Sebab nak orang rasa wow. Okey. Faham? Okey. Sebab nak orang rasa takjub dengan kita. Takjub dengan kita. Jadi antara yang saya selalu bawa, bohong saya, dusta saya, yang saya selalu bawa apa? Saya pergi kat kawan-kawan kan. Okey. Semalam aku kena ganja. Padahal saya tak pernah hisap ganja. Okey. Waktu tu darjah 6 tingkatan 1 belum hisap. Semalam aku kena ganja. Semalam aku kena nokspan. Semalam aku kena pil ecstasy. Tentu tahu yang gitu je. Yalah, betul. Yang mana kita nampak dekat poster, jauhi dadah tu kan. Kita tengok, lepas tu kita sembang kemah. Kita hafal lah. Lepas tu kita sembang kemah lah. Yang mana ada yang percaya, dia percaya lah. Okay, dia percaya faham. lah. Ada yang dia buat acuh tak acuh, dia buat acuh tak acuh lah. Tapi kebanyakannya percaya lah. Jadi itu yang saya bawa. Itu yang saya bawa. Apa aku makan pil, aku makan ni, aku makan. Jadi Ustaz dihantar disebab perkara ni? Belum. Okey. Ini cerita betul-betul. Okey. Baik. Jadi start pada masa saya form 2. Umur 14 saya form 2. Saya duduk dengan satu kawan. Duduk kat rumah dia. Satu kawan, seorang sahabat ni. Perangai tu perangai pembohong, perangai dusta tu. Jadi saya cerita lah, minggu lepas aku kena ganja, kena sayu kan. Okey. Aku kena hijau kan. Lepas tu rasa best lah. Saya cerita lah, kembang lah. Cerita je. Cerita, tapi tak kena pun. Sedap-sedap je. Masa tu saya isap okok je. Ya. Saya isap okok. Borak sedap je lah. Yes. Okey. Lepas tu dia tanya saya. Kau batu ke ambil batu? Kita masa tu Habibi, kita batu kita tak kenal apa. Okey. Saya tak tahu kata batu tu metamfetamin, syabu. Saya tak tahu. Saya jawab saya kata, batu aku tak main. Nak goreng tak boleh. Nak goreng tak boleh. Kita cakap Benda tak tahu. Kata, batu aku tak main tu. Aku main pil. Sebut je. Aku main pil, aku main kokain. Maknanya pengetahuan tentang apa batu tak ada. Tak ada. Jadi kita padahal batu tu pun saya tak tahu apa dia. Jadi saya sebut aku tak main benda-benda macam tu kan. Lepas tu tak apa dia kata, kau tak main lah, kau main macam ganja macam tu je lah. Lepas tu saya naik atas, di rumah dia ada PS2. Rumah dia ada PS2. Saya naik atas, saya main PS2. So, saya umur 14. Dia umur 20 lebih lah. Sahabat saya. Okay. Jadi masih ada lagi? Masih ada. Okey. Jadi bila saya naik tu, saya main sampai dalam pukul 2 pagi lebih kurang. Baby, sampai 2 pagi. Jadi tiba-tiba dia naik pula. Okey. Dia naik pula. Dia kata, dia panggil saya. Dia kata, Pik. Dia panggil. Saya tengah main game ni. Pik, jom ikut aku turun bawah je. Aku sakit belakang. Dia cakap. Okey. Aku sakit belakang lah. Tolong aku pikir je. Tak apa lah. Okey lah. Saya pun turun lah. Saya turun masuk dalam bilik kan. Masuk dalam bilik. Dia tutup pintu, dia kunci. Dia sila je. Ada barrel.
Okey. balang batu tu. Okey. Pakai botol MBPO. Okey. Okay. Air tapis dia. Air Okay. tapis dia pakai Red Bull. Oh. Kaca cautut. Okey. Bukan Popeye. Okey. Dia ada cautut Popeye kan. Kaca cautut yang orang buat sakit perut tu. Oh. Buat sakit perut tu. Lepas tu apa namanya, ada barang dia sekali. Apa dia punya dengan pipe silikon. Oh, Saya ingat masya-Allah. saya ingat lagi dulu. Dia kata ni apa benda pula ni. Aku kata aku tak pernah hadap benda-benda macam ni. Aku tak pernah hadap selama ni. Aku cerita untuk orang wow saja. Ya, supaya orang macam takjub dengan Takjub kita. je. Tapi ni barang real punya. Yes. Itu kata keakuan tu. Aku dia nak isi diri dengan Kita nak keakuan. orang puji Kita nak kita. orang puji kita. Kita nak sanjung kita. Kita mengharap pujian makhluk. Naam. Kita mengharapkan pujian orang. Naam. Jadi kita buat apa saja kita buat. Lepas tu balik cerita tadi kan. Ini benda apa? Kata benda apa ni? Kan? Dengan lighter spark ni kan. Macam mana dia kata? Sini lah kata. Inilah batu aku cakap ni. Kau tak isap yang ni kan? Kau isap yang lain kan? Kau isap yang lain, kau tak isap yang ni kan? Saya nak ambil tak nak ambil. Kalau tak ambil tadi aku dah sembang gebang. Betul. Kau lah tadi. Oh kata selama ni ambil ni lah, nak span lah apa ambil semua. Ni Maknanya yang Syekh Kabir ni, yang ni lah. ya. Jadi saya memang clean. Okey, faham. Saya clean. Okey. Jadi macam mana ni, nak buat macam mana ni? Duduk juga baby. Bersila tak? Bersila. Itulah pertemuan pertama saya dengan batu. Oh, nak. Itu pertama kali. 2 lap je. 2 lap, orang kata 2 how. 2 how. Besok pagi dia family ajak karaoke. 4 jam tak nak lepas mic. Ini 2009 punya cerita. Oh, maknanya fungsi benda tu dia menyebabkan kita ni semakin cergas ke macam mana? Okay. Batu ataupun bahasa sains dia methamphetamine. Dia adalah dadah perangsang. Oh. Dia dadah perangsang. Dia macam kita nak rangsang apa. Okey, faham. Tapi itulah dia kalau orang lama dia memang cukup faham dah sebab dia atas orang lah. Dia atas badan. Dia atas badan. Saya cakap ni umum. Sebab nanti orang lama dia tahu. Dia ada yang dia tak rasa macam tu. Ada dia rasa macam lain. Itu memang atas badan. Okay, tapi secara umum je kita nak rangsang apa. Ini barang tahun tu lah. Tahun 2009, 2008 ataupun 2010. Tapi yang saya tahu sekarang dah tak macam dulu. Dia dah lain lah. Saya tak tahu nak cerita yang sekarang ni. Tapi ni saya cerita yang dulu. Jadi dia boleh rangsang. Kita nak apa? Kita nak belajar, dia rangsang kita belajar. Okey, faham. Kita nak bercakap, dia rangsang kita bercakap. Dia rangsang. Dia bantu. Jadi kalau nak solat, dia rangsang untuk solat lah. Saya kenal ada seorang member dekat pusat. Marhaba. Dekat pusat. Dia isap batu, hafal 1 juzuk Quran. Ajib. 1 malam. 1 malam. Ajib. 1 malam. Padahal 1 juzuk ni 1 bulan. Tapi bukan, maksudnya dia usaha ke arah tu. Bukan kata dia dapat terus lah. Ajib. Dia usaha ke arah tu. Dia rangsang apa yang kita nak pada waktu tu lah. Pada zaman tu. Okey. Jadi Ustaz, maknanya itu permulaan lah. Dia punya mukadimah dia lah. Mukadimah dia macam tu. Mukadimah dia macam tu. Okey. Jadi kalau macam tu, macam mana pula kelanjutan dia? Apa yang sampai menyebabkan Ustaz dimasukkan ke dalam pusat rawatan akhlak? Baik. Perjalanan dia macam mana? Okey. Jadi dia batu waktu tu zaman tu Habibi. Zaman tu kalau setakat sebulan sekali, seminggu sekali, dia bukan okey. Saya tak kata okey. Cuma dia masih kategori tak teruk. Okey, faham. Okey, nak bandingkan dengan minta maaf saya cakap bahasa kita orang tai daily, hari-hari hentam. Okey, dia beza. Okey. Kalau dia jaga air dia sebulan ataupun seminggu, dia jagalah ataupun 2 bulan, itu masih terkawal. Okey. Tapi saya mohon maaf. Maaf, ini tempat untuk cerita. Marhaba. Saya daily. Saya memang tai. Saya memang tai. Waktu tu lah. Waktu tu. Barang waktu tu, Habibi. Barang waktu tu
orang hisap tak tidur. Oh, Okay. ajib. Kebiasaan. Atau pada buah mula awal dia. Orang hisap, kick, tak tidur. Tak makan. Kalau makan pun rasa nak muntah. Kalau nak makan pun kena bubuh kuah banyak baru boleh makan. Tu dia punya teknik-teknik. Naam. Okay, lepas tu dia cargas. Okay, cargas. Dia tak mau tidur, tak mau apa. Saya daily, hari-hari kena. Dia dah sampai tahap boleh tidur. Hisap asal ni hisap tak bagi tidur. Naam. Hisap boleh tidur. Maknanya dah alim kabir lah. Hisap lepas hisap makan. Ajib. Dia sampai tahap Dia dah melawan fitrah. dia yang dah asal. melawan dia punya hukum. Dia dah melawan hukum asal ni. Ajib. Oh. Hukum ada. Tak, ni bukan berbangga. Naam, bukan berbangga dengan naam. dengan ni. Faham. Habibi. Ni cuma nak cerita dia punya kesinambungan macam mana boleh ke sana. Jadi bila dah macam tu, saya punya apa? Gambaran luaran saya khalas. Abah saya pernah tegur. Marhaba. Saya ni macam orang ada hepatitis. Apa tu Ustaz? Apa dia, saya pun tak apa nak tahu. Tapi macam dia gambaran orang yang kuning. Kulit kuning. Okey, ajib. Cengkung. Habis saya punya isi. Kita boleh nampak muka orang tu macam mana kan? Ya, Dah kuning betul kan? ya habis sebab daily, sebab ambil hari-hari ambil. Jadi bila keadaan saya macam tu terus macam tu, saya jadi target kat sekolah. Okey, faham. Saya jadi target kat sekolah. Bila jadi target kat sekolah, cikgu-cikgu mak, bila AADK datang, dia akan bagi nama kita. Oh. Okay. Okay, boleh faham. Dia akan bagi nama kita. So dalam beberapa orang, dia akan panggil lah 20 orang. Dia akan bagi 30 orang. Dalam 20 orang tu ada nama Syafiq Nasrun. Okey, faham. Okay. Dia panggil, AADK panggil. So AADK panggil, kena kencing. Kena ni lah kencing untuk. Saya ingatkan kena kencing. Bukan kena kencing AADK. Kena kencing untuk test urin. Marhaba. Kena kencing untuk Okey, tamam. test urin. Okay. Masa tu saya pun tak tahulah Habibi. Kebiasaan batu ni, kebiasaan dia 24 jam. Dia punya urin lekat tu, metamfetamin biasa 24 jam. Ini dulu punya saya cerita. Saya tak tahu sekarang. Ini dulu punya torik. 24 jam. Marhaba. Saya kena waktu tu, saya biasa hari-hari. Cuma kena waktu tu saya dah selang sehari. Selang sehari saya tak ambil. Contoh semalam saya tak ambil. Jadi ustaz dah puasa sehari lah. Puasa. Yes, cantik itu. Saya dah puasa. Istilah dia agak baik sikit. Istilah baik. Dah puasa. Okey. Naam. Jadi dah som tu puasa. Saya kata, aku kencing biasa je lah. Waktu tu kencing biasa je lah. Buat apa aku nak cheat kan, buat apa aku nak tipu. Kencing macam biasa. Sebab dah lepas 24 jam lah. Saya kencing masuk dalam balik kan. Dia orang panggil nama yang lekat. Saya ingat lagi. Perempuan pun ada, tapi yang lekat 4 orang lelaki. Ajib, perempuan pun ada. Perempuan pun ada. Masya-Allah. Perempuan pun ada. Allah yahdina wa yahdihim. Amin. 4 orang masa tu. Sahabat saya 3 orang. Nama saya pun lekat. Nama ustaz? Nama saya pun dipanggil. Okey. Nama saya pun dipanggil. Jadi saya heran. Sebab apa? Sebab saya dah tinggal 24 jam. Tapi lekat juga. Lepas tu saya nak kata apa lagi? Bila lekat AADK bawa nama ni ke atas, ke pihak sekolah. Ke pihak sekolah. Marhaba. Dan kena pula AADK ni kawan kepada ketua AADK, kawan kepada abah. Oh, kawan baik dengan ustaz punya ayah. Kawan kepada abah saya, Jadi benda ni jadi settle belakang lah. Jadi settle belakang. Jadi apa dia, AADK ni pun dia jumpa abah. Dia kata, Yun, abah saya nama. Kata Yun, anak hang ni. Kalau orang baling kata, anakmu ni lekat batu. Oh. Lekat batu. Habis faham lekat batu maksudnya? Faham. Positif metamfetamin. Faham. Positif metamfetamin. Jadi nak buat gena. Nak buat macam mana sekarang? Lepas tu abah kata tak apa. Aku settle sendiri je kak. Abah saya nak cerita kat Habib sikit. Kita flashback sikit. Marhaba.
abah saya ni, mohon maaf yang saya cakap, Naam. dulu dia tarbiyah saya, dia didik saya dengan sangat keras. Sangat keras. Apa yang saya tak kena? Kayu hoki, hanger, penerajang, penumbuk ni biasa. Saya asyik kena. Masa kantor rokok, babe. Masa kantor rokok, 3 hari 3 malam. Nampak muka saya pukul. Nampak muka saya tibai. Masa kantor rokok. Naam. Tapi ajaib. Masa lepas saya kantoi urin tu, abah saya balik rumah. Dia masuk dalam bilik saya. Masuk, ketuk pintu kan. Assalamualaikum. Ya abah. Masa tu saya dah jaga air dah jaga air sebab dah kantoi kan. Masuk. Dia kata, hello. Main jap. Tak pernah. Selama ni saya makan penumbuk dia, saya makan penerajang dia, saya makan buah lutut dia, saya makan buah siku, saya makan habis. Ni bukan saya rendahkan ayah saya, itu cara tarbiyah dia. Itu cara tarbiyah beliau macam tu. Selama ni saya rasa, mohon maaf, waktu tu saya rasa benci. Saya rasa kenapa kau buat aku sampai tahap ni? Saya ada 2 orang adik. Naam. 2 orang adik. Dua adik saya tak pernah kena macam ni. Dan dia orang pun tak ada masalah lah. Saya pun masalah. Saya kena macam tu. Saya memang kena. Jadi abah saya masuk cakap, hello, abah ada jumpa kawan abah. Kawan abah ni ADK je kak. Kawan abah ADK. Macam ni tak pernah habis macam tu. Tak pernah. Bawa kan katil kan. Naam. Saya duduk dengan dia. Allah, romantik tentu babe. Naam. Allahu Akbar. Romantik, sangat romantik masa tu Habib. Saya tak pernah rasa romantik macam tu dengan ayah saya. Sumpah saya cakap, abah saya ni macam ni. Kan, saya duduk kat sini, ibarat saya duduk kat sini, ayah saya duduk kat sini. Cakap, Along, abah nak tanya ni. Kalau bahasa kita Marhaba. Dia kata, abah nak tanya, Along ada kena apa dekat sekolah baru ni? Sangat lembut. Akhlak yang sangat mulia daripada dia. Saya tak pernah dapat macam tu. Marhaba. Jadi, saya kata, abah ada tahu apa-apa ke? Saya kata, saya tak gamak saya nak cakap. Saya kantoi urin. Betul. Saya kata, abah ada tahu ke? Abah ada tahu apa-apa ke? Abah cakap macam ni, Along, kalau ada apa-apa, Along ada kena apa-apa, Along cakap kat abah tau. Allah. Ini apa? Allah Akbar. Along anak abah. Along anak abah. Abah ni abah. Macam mana pun Along tetap anak abah. Along baik ke? Along buruk ke? Along tetap anak abah. Along tetap anak abah. Habib, saya cakap terus terang. Saya makan penampar dia. Saya makan penerajang dia. Saya makan pelutut dia. Saya makan kayu hoki dia. Saya makan apa segala yang dia hidangkan untuk tarbiyah saya. Tak pernah sesakit kelembutan itu. Tak pernah sesakit akhlak itu. Tak pernah sesakit kasih sayang tu. Tak pernah sesakit kecintaan tu. Tak pernah. Itu yang paling sakit kat saya. Paling sakit. Sampai saya kata, dalam hati saya kata, saya kata, Tuhan, indah waktu dia. Aku dah tak nak.
Ini pengakhiran dia. Ini pengakhiran dia. Aku dah tak nak dah. Sangat lembut Habib. Jadi saya pun cerita. Saya kata, Abah, Alun tak mau cakap apa-apa. Abah tunggu jap. Direct saya cakap, Abah tunggu jap. Saya pergi ambil, babe. Saya isap masa tu, saya isap pakai botol mineral. Dia ada apa, pipe, straw dia. Pakai tudung botol dia. Jadi saya ambil barang-barang saya. Tudung botol tu, straw, bekal-bekal plastik-plastik yang lama-lama. Saya ambil semua. Saya bawa semua tu. Saya itu je saya sebagai anak boleh hidangkan kat dia. Itu je saya boleh hidangkan rasa taubat saya tu je. Saya datang. Itu je saya kata dekat diri saya, aku tak boleh nak hidangkan kebahagiaan dekat ayah aku, dekat mak aku. Tapi aku hidangkan kesalahan yang aku taubati. Saya bawa, Abah, Alun minta maaf. Selama ni Alun khianat Abah. Selama ni Alun tipu Abah. Ni Abah, ini yang bekas lama-lama. Inilah yang Alun kantoi kat sekolah. Alun harap Abah terima je. Abah tahu biar Abah saya cakap apa. Lagi sekali Abah saya ulang. Ini Abah, Alun tu anak Abah. Abah terima nak. Abah terima. Daripada situ Habib, itu yang saya boleh pergi ke pusat rawatan. Sebab masa tu sekolah dah bagi warning. Syafiq antara dua je. Antara diberhentikan sekolah, dia berhenti sekolah ataupun dia dibuang. Jadi saya nak jaga saya punya rekod. Maka saya pilih saya sendiri berhenti. Sebab macam mana pun nanti kena buang. Betul. Jadi saya pilih untuk berhenti. Saya masuk pusat rawatan tu nak menjawab soalan Habib tadi lah. Maknanya permulaan perjalanan ke pusat rawatan tu, ini kisah dia. Waktu ketika mana Ustaz bagi tahu dekat Ustaz punya ayah tentang apa yang Ustaz buat selama ni. Ya. Jadi Ustaz, cerita pasal pusat rawatan ni apa semua kan. Baik. Dalam waktu semasa Ustaz tengah nak, sebab saya percaya bukan senang nak ubah on the spot, betul tak? Ya. Jadi dalam perjalanan Ustaz ni nak berubah, nak tukar keadaan hidup, cara berfikir, apakah titik yang terendah sekali yang Ustaz rasa dalam proses ni? Ialah contohnya orang hina ke? Tak pun nanti ada orang tahu ke, lepas tu orang kata kau ni najis ke apa ke kan? Yelah, benda tu biasa kalau kita dengar perkataan untuk orang yang ambil dadah, betul tak? Orang akan hina orang macam ni. Jadi dalam perjalanan Ustaz ni masa tengah nak berubah, jadi kepada keadaan yang sekarang ni, apakah titik terendahnya Ustaz rasa, ya Allah susahnya benda ni? Sejujurnya Habib, titik terendah saya dalam melalui proses pemulihan, rawatan pemulihan, titik terendah ketika mana mak ayah saya disalahkan oleh beberapa orang. Sebab, mohon maaf saya cerita-cerita lama. Boleh, silakan. Sebab masa tu saya dekat kawasan saya, kat perumahan saya ni dikira trendsetter lah. Pas untuk batu ni, saya dikira macam mengajak anak-anak orang lain. Influencer lah. Influencer. Sekarang influencer suruh berhenti. Dulu influencer suruh kick sekali. Macam tu. Jadi saya dikira macam tu oleh orang. Saya tak rasa malu apa, tak rasa. Tapi yang saya rasa berat Habib adalah ketika mana ayah saya dan mak saya dihadapkan benda yang diorang tak buat. Maksudnya diorang tak pernah ajar saya untuk isap batu. Betul. Diorang tak pernah ajar saya untuk isap dadah. Betul. Diorang tak pernah ajar saya untuk buruk akhlak. Betul. Diorang tak pernah ajar saya.
Tapi saya sendiri yang pilih jalan tu. Betul. Saya sendiri yang pilih jalan tu. Tapi mak ayah yang tanggung. Tapi Habib, magicnya Habib kan mak ayah dah kena, mama dengan abah dah kena macam tu kan. Betul. Mama dengan abah. Saya dekat pusat saya punya tertib, dia ada bilik suluk. Bilik untuk berkhalwat lah dengan Allah, berdua dengan Allah. Tapi duduk ramai masa tu. Okay. 44 hari dalam tu. Lepas tu baru saya boleh keluar ke asrama. Asrama pun dia duduk dalam pagar je, dalam pagar. Jadi waktu tu baru mama dengan abah boleh datang ziarah. Waktu tu baru boleh datang visit. Saya cakap tu sekarang, saya duduk kat sana 8 bulan. Perjalanan daripada Baling, tempat rumah mama, rumah abah, ke Kuala Muda, itu ambil masa lebih kurang 40 minit hingga sejam lebih kurang. Okey. Lebih kurang sejam. Waktu melawat 1 minggu sekali. Kalau saya tak salah hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Jumaat Sabtu je. Dengan perangai saya menghancurkan hati mereka. Saya kecewakan hati mereka. Saya khianati mereka. Saya bukan setakat khianati hati mereka, saya khianati harta mereka. Ialah saya beli pun daripada mana? Daripada duit abah juga, curi duit dulu. Kan? Saya khianati apa semua yang mak ayah saya supply. Saya khianati. Tapi Habib, tak ada 1 minggu yang diorang absence daripada ziarah. Ajib. Setiap minggu. Mohon maaf saya cakap, ada kawan saya yang mohon maaf, 3 bulan tak datang, 2 bulan tak datang, setahun tak datang. Masya Allah. Ada yang letak terus tak datang-datang, Tinggal je. Tapi Alhamdulillah, saya minggu-minggu, setiap minggu Tarbiyah untuk ustaz, mak ayah datang setiap minggu, datang ziarah. Setiap minggu mak Walaupun waktu tu orang tomah, orang salahkan dia, ayah. orang caci dia, orang cakap Ya, dia. ya. Ajib. Saya, itu yang buat saya rasa down dalam apa namanya, dalam nak proses pemulihan. Sebab apa? Sebab saya yang berlawan dalam akal masa tu. Kalau aku terus berhenti pun, dia orang terus bercakap tentang mak ayah aku pasal benda ni dah jadi. Dia orang akan terus bercakap pasal benda dah jadi. Kalau aku berhenti pun tak mengubah benda yang dah jadi. Itu yang dia lawan dalam fikiran, dalam akal, dalam minda main macam tu. Itu titik terendah saya ketika mana mak ayah dicaci, ditohmah, difitnah. Waktu tu dia ada satu fasa macam tu. Pernah tak ustaz punya mak dengan ayah macam dia mengeluh ke, dia cakap orang ni cakap macam ni kat ayah, kat mak? Pernah tak? Yelah, kita manusia kan, ada kadang-kadang kita steady, tapi dalam proses ustaz nak berubah ni, daripada seorang yang waktu tu nak jadi macam sekarang ni, pernah tak mak ayah mengeluh, wah, orang kampung cakap macam ni lah? Ada tak? Pernah tak mak ayah mengeluh? Habib, macam ni, saya pernah jadi kejatuhan semula. Saya ada kejatuhan semula dalam arena dadah ni. Dia ada nama dia kejatuhan semula, relapse. Faham? Maksudnya dia dah lalu pemulihan. Dia dah jalan pemulihan dia, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak kisahlah, 10 tahun, 20 tahun, ketika sebab pemulihan ni dia habis ketika mana kita masuk dalam liang lahat. Kita dah mati. Naam, marhaban. Baru time tu kita ada title bekas penagih. Selagi kita belum mati, awak dah pemulihan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun pemulihan, awak masih penagih, kena ingat. Ini dalam ilmu recovery. Faham. Dia masih penagih. Ketika mana dia bekas penagih? Bukan masa dia ni, lepas dia mati, dalam keadaan dia jaga recovery itu namanya baru bekas penagih. Jadi nak cerita apa? Saya kejatuhan semula ada. Satu waktu tu saya overdose. Ini kejatuhan semula. Overdose maknanya terlebih hisap lah. Terlebih hisap. Saya lama tak hisap tentu. Lepas tu saya hisap pula. Ada hal, ada emosi. Terjatuh semula, hisap.
Lepas tu saya dah lama tak hisap. Saya tak tahu law sekarang macam mana. Saya dah tak tahu barang buah sekarang macam mana dia punya style. Jadi saya spark ni istilah macam mana? Jadi gelabah. Pagi sudah jadi gelabah. Saya dah lama tak kena. Saya ada jamu kan, saya buat jamu dulu kan. Okay. saya pernah meniaga jamu. Saya ada jamu kan tu. Saya punya spark. Saya kata dalam kepala otak saya kata kalau nak stable, kalau nak bertenaga sikit makan jamu ni lah. Padahal jamu ni lah yang up. Yang up. Saya makanlah jamu tu. Masa tu terlupa kata masih ada apa efek kesan batu tu kan. Saya makan 10 second je. Dia naik. Saya stroke. Masa tu stroke? Sebab saya dadah? Stroke. Yes, saya stroke. Saya dah stroke. Saya kata saya ingat lagi. Saya panggil doktor tu. Dia kata, abang. Saya nak stroke. Abang. Dia marah dia kata, abang apa doktor dia. Dia kata, abang apa doktor dia. Saya ingat lagi. Tapi tu yelah, hiburan bagi kita sebenarnya. Hiburan bagi kita. Cuma saya cerita je. Saya ingat lagi tentu. Saya gabra. Lepas tu yang saya kena ni. Saya cakap terus terang. Doktor cakap apa tau? Dekat abah saya. Abah saya tahu lah. Saya dah lama berhenti. Lepas tu kejatuhan semula kan. Okay. Abah saya cakap. Abah tanya doktor. Doktor, boleh tak nak bawa Syafiq ke hospital pakar? Sebab dah nampak teruk lah. Memang teruk. Saya dah stroke. Heartbeat saya sangat laju. Degupan jantung sangat laju. Okay. Saya punya, mohon maaf dia punya tahap teruk tak teruk tentu. Sampai doktor kata macam ni. Doktor kata macam ni kat abah. Bayun, kenal abah dia. Bayun. Macam ni lah Bayun. Kalau Bayun nak bawa pergi hospital pakar, hospital swasta, dalam 40 minit, Syafiq takkan boleh buat. Jalan. Padam habis. Padam. Tu yang lahat tadi kita cakap tadi. Padam. Cakap sekarang ni Bayun balik rumah, Bayun buat persiapan untuk majlis buat elok-elok. Allah. Itu saya punya tahap. Betul. Itu saya punya tahap waktu tu. Maknanya dia tak ada peluang. Yes. Haji. Doktor kata macam tu kat abah. Doktor kata, abang yang balik buat persiapan elok-elok, pagi cantik. Kita buat cara elok. Abah saya. Waktu tu start dengar. Yep. Waktu tu start dengar doktor tu cakap macam tu. Yang saya tahu ni lepas saya survive malam tu. Lepas saya survive malam tu. Maknanya waktu start tengah stroke tu doktor tu dah rasa ni habis ni. Habis. Maknanya dah tak boleh survive. Saya tahu cerita tu lepas. Habis lepas tu dia buat apa? Dia tidurkan ustaz ke? Dia biarkan ke? Biar je. Sebab memang dah tak ada. Dia tak ada harapan dah. Mula-mula memang dia bawa masuk oksigen apa semua kan. Lepas tu dah memang saya tak boleh buat. Dia orang pelepas je oksigen. Berharap je lah. Kalau ada tak ada dah. Kalau tak ada. Pagi alhamdulillah saya survive malam tu. Malam tu saya survive. Pagi tu depan saya ada pasangan, ada 3, seorang nenek. Lepas tu ada makcik dengan pakcik. Pakcik ni yang masuk hospital lah. Dia kata kat saya. Dia kata bahasa baling mu ni lepas ni jangan isap dadah lagi wow. Bahasa baling kan. Lepas ni kau jangan isap dadah lagi cakap. Pakcik tengok dah kau semalam. Bagi dia kau semalam dah tak ada lah. Saya tak kata saya mati, cuma saya cakap nak kata keadaan tu terlalu dahsyat. Ekstrim. Terlalu dahsyat. Kebersangatan hal saya tu dah teruk. Dia sampai cakap macam tu, pakcik tengok kau memang dah tak ada. Habis dah. Tu dia punya gambaran nak kata kita dah habis. Betul. Dan diiyakan oleh isteri dia. Makcik tu angguk. Makcik tu kata betul nak. Allah. Nenek tu sampai cakap apa? Dia cakap cerita kau yang kau lalu semalam ni jangan cerita kat orang. Dia cakap. Dia kata ni keajaiban Allah bagi kat kau. Allahu Akbar. Keajaiban Allah bagi kat kau. Jadi
apa nak jawab soalan Habibi tadi. Habibi cakap apa? Apa nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Titik terendah. Bukan titik rendah. Waktu Ustaz tengah dalam proses ni pernah tak mak ayah Mak ayah. mengeluh? Okey. Abah saya dalam keadaan macam tu hadap macam tu tak pernah sebut apa-apa langsung. Ajib. Mak saya tak pernah sebut apa-apa langsung. Masya-Allah. Apa-apa langsung. Yang saya tahu kata apa, orang cakap sekitar masa tu. Yang saya tahu tu pun Abah bukan cakap sebagai apa? Bukan sebagai nak mengeluh tak. Cuma sebagai informasi je. Pemberitahuan je. Bagi tahu je. Sekarang ni Abah kena macam ni. Itu saja. Tak ada istilah hang lah ni. Hang buat ni. Abah tak pasal-pasal Abah hadap lah. Apa yang Abah tak hadap, tak ada. Biasa kita akan dengar macam tu, betul tak? Biasa kita akan dengar kalau macam anak dia problem, kalau orang ramai tahu, dia akan cakap kesalahan kau lah ni. Yes. Kalau orang Melaka dia kata, kalau orang Melaka dia kata, engkau lah penyebab dia. Aku dah cakap engkau dah. Macam tu lah tapi ni tak ada cakap apa pun Tak ada. Langsung. Subhanallah, akhlak lah. Langsung tak ada. Jadi saya rasa kalau orang tanya saya, apa kunci utama Naam. dalam kepulihan saya? Marhaba. Okay. Saya akan jawab, mohon maaf. Saya akan jawab mama dan abah saya. Betul. Betul lah saya cakap. Saya yang mendengar pun belajar Ustaz benda ni. Sebab bila Ustaz cerita dari sudut proses apa semua, orang lain pun lalu proses, betul tak? Betul. Tapi ada je yang pergi keluar sama juga. Ya. Tapi kesan ni datang daripada cara ikram, meraihkan dan memuliakan mak bapak ni, layan anak-anak dengan cara yang baik. Masya-Allah. Abah saya tak pernah waktu tu tak pernah cakap mu ni engkau ni apa dulu hisap, sekarang hisap lagi, dulu menyusah aku, sekarang menyusah lagi. Tak pernah mengeluh Allah Akbar. Tak pernah. Mama saya pun tak pernah cakap apa. Tambah apa? Doakan saya. Subhanallah. Mama saya cakap, InsyaAllah Alun tak lama macam ni. Alun tersilap je. Allahu Akbar. Alun tersilap. Mustajabu da'wat. Saya dah nak mati habis. Yelah. Dia cakap tersilap. Dah habis lah. Saya dah habis. Orang tu pun cakap dah habis. Dah habis dah. Mak saya bercakap apa? Alun tersilap je ni. Alun tersilap je. Alun okey. Alun tersilap je. Alun bukan jahat pun. Alun bukan nakal pun. Alun cuma tersilap bilik. Allah Akbar. Itu. Daripada apa Ustaz cakap ni kan, saya rasa kan sebenarnya antara rahsia resepi paling besar ni adalah kebergantungan kita pada Allah Ta'ala. Allah. Sebab dah tak ada apa ikhtiar, dah boleh buat, betul tak? Betul. Tapi saya percaya mak ayah Ustaz bila dia kata Alung silap je, Alung buat salah sikit je, tapi hati dia sedang bergantung pada Allah Ta'ala. Allah. Jadi tak ada istilah lah penagih ni tak boleh berubah, betul tak? Tak ada. Tak ada istilah macam tu. Tak adalah istilah bila orang kata dia ni taik dada, dia ni najis. Tak ada pun sebenarnya. Tak ada. Sebab saya rasa ni yang paling, yalah, kalau bahasa kasar kita ni lah yang paling tahap master sekali sampai dah nak mati. Betul tak Ustaz? Kan? Sebab dah tak ada keadaan yang lain melainkan dadah ni sebab punca kematian. Betul tak? Allah barai. Ajib lah. Masa tu kan, masa kejadian tu kan, ada, mohon maaf mohon maaf alalang cerita macam ni sebab Abid tadi sebut apa tentang orang cakap tak boleh berubah. Saya diberikan nikmat, alhamdulillah, saya tahadus bin nikmah. Masa saya kejatuhan semula tu kan, saya dimasukkan ke zon merah time tu. Saya tengok saudara-saudari kita, kakak-kakak kita, abang-abang kita ramai, tapi perkataan diorang kena takwil lah, kena tafsir, kena zon baik lah. Naam. Secara zuhir diorang cakap apa? Secara zuhir diorang cakap ini confirm mati. Zuhir, diorang sayang kita tu.
Dia orang sayang kita. Yelah, betul. Tapi dia orang cakap macam tu. Zohir dia orang. Dia cakap, ini confirm mati. Ada seorang saya ingat lagi. Ada seorang abang yang cakap, ini kalau minta macam-macam dengan aku, dia mesti kena dengan aku. Oh, Mesti kena. punya benci dia. Orang Islam. Masa malam yang saya fight malam tu, ada seorang abang ni, dia cakap dekat kawan dia, saya dengar. Cakap dekat kawan dia nurse, dia cakap, budak ni kalau besok pagi masih ada lagi, aku tak tahu nak cakap apa. Dia cakap, kalau budak ni masih ada lagi, aku tak tahu nak kata apa. Macam-macam. Punya benci Macam-macam kata. Ada yang datang kat saya, saya kata, itulah Isak Dada. Doktor yang tadi tu kata, itulah kau Isak Dada. Jadi maknanya Ustaz, dalam apa keadaan yang Ustaz cerita ni, dekat sini kita boleh nampak silap orang dalam tarbiyah ni bila mana mereka terlampau mengkritik, menghina, sehingga mereka berprasangka orang ni tak ada harapan. Ya. Bersalahan dengan apa yang Nabi buat. Allah. Baginda Rasulullah SAW, Nabi tak pernah kata Umar tak ada harapan dah. Allah. Abu Bakar ni jahat. Allah. Osman macam ni. Ya Allah. Ali macam ni. Allah. Malah ketika mana datang, seperti mana kita tahu, orang yang bunuh pakcik Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bila Wahsy bunuh, kemudian ketika Wahsy dapat hidayah, datang pada Allah Ta'ala, tetap juga Nabi menerima permohonan maaf yang diungkaikan oleh Wahsy. Jadi bersalahan dengan apa yang Nabi buat. Hari ini kenapa banyak orang tak berjaya dalam tarbiyah? Sebab bila orang nampak benda jahat, orang akan cakap dia ni memang tak ada peluang dah. Iya. Dia memang mati lah. Kalau ada esok aku tak tahu lah. Betul tak? Betul. Tapi Nabi tak pernah cakap macam tu. Allah. Ya Rab. Tapi yang mahal lah. Kan tadi tu orang Islam kita tu kan. Orang Islam kita kan. Tu kata-kata manis tu sebenarnya itu kena takwil kan. Yelah. Cuma Zohirnya begitulah kan. Zohirnya begitu. Datang seorang dia pesakit. Saya ingat lagi nama dia. Nama dia Abang Naga lah kalau dia tengok. Abang Naga. Abang Naga. Okay, shout out to Abang Naga. Itu shout out to Abang Naga. Abang Naga. Dia orang India. Agama Hindu. Masa saya habib saya tu, habib saya ni saya tak tahu berapa Habibi, tapi dia punya tahap tu macam yang doktor cakap lah. Tak ada lah. Itu tahap dia lah. Jadi Abang Naga ni dia tengok saya, alhamdulillah Habibi, saya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk syahadah. Masya-Allah. Alhamdulillah, dengan tahadus bin nikmah. Alhamdulillah. Saya 2019 saya balik daripada Pasuruan. Saya betul-betul hanyut. Tak ada rotib, tak ada wirid. Mohon maaf. Sembahyang pun khalas. Mohon maaf. Ada ilmu tak beramal. Habis semua. Tapi alhamdulillah Habibi, ada satu benda saya selalu letak dalam poket. Saya tak pakai pun. Kadang saya letak dalam beg saya. Apa benda tu? Miswak. Aiwa. Kayu sugi. Betul. Serius, ini cerita betul. Saya tak pakai. Saya letak je. Alhamdulillah, keadaan saya yang macam doktor cakap tadi tu, saya dipermudahkan untuk mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam keadaan yang digambarkan doktor tadi. Masya-Allah. Abang Naga tu, dia tengok saya keadaan saya fight macam tu. Dia datang. Kalimah yang sangat sempurna, sangat lembut, sangat indah. Datang dekat saya. Adik. Beza dengan yang tadi tu. Adik. Abang ada kat sini dengan adik. Allah. Islam ke Habibi? Ya Allah. Bukan Islam. Tetapi akhlak Muhammadiyah tak terharamkan. Subhanallah. Ya tak Allah. terharamkan masuk dalam qalbi dia. Bukan orang Islam Ustaz Bukan orang Islam. Tetapi akhlak Muhammadiyah tak terharamkan, tak diharamkan masuk dalam qalbi dia. Kita Muslim.
Tapi akhlak Muhammadiyah terharamkan. Hati kita terharam pun. Waktu tu yang orang Islam tu dihina ustaz. Betul? Betul. Dia caci ustaz, betul? Betul. Dia kata ustaz tak ada harapan. Betul. Tapi yang bukan Islam ni pula yang datang bagi sokongan. Datang, adik, kita semua ada kat sini. Bukan abang saja dia cakap. Bukan abang naga saja cakap. Semua kat sini, semua sokong adik. Semua support adik. Adik relax. Adik tenang. Adik hadap dengan apa santai. Abang ada kat belakang tau. Abang bukan tak ada. Abang tengok adik Subhanallah. Abang tengok adik Allah. Abang Naga, saya ingat lagi. Dia duduk dekat hospital tu dah 3 bulan dah. Dia tak ada siapa yang datang visit dia. Tak ada siapa yang ziarah dia. Betul. Allah yahdihim bihidayatan hakikatan, amin ya Allah. Amin. Moga Allah bagi dia hidayah jadi Amin. orang Islam, amin. Amin ya Rabb. Amin. Maybe Habibi cakap tadi kan tentang orang pandang orang yang isap batu ni ataupun ahli maksiat lah. Ahli maksiat lah. Orang pandang tak boleh nak ubah. Orang pandang tak boleh nak ubah. Okay. Dia macam ni. Ada satu kisah. Okay, kalau kita baca dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Marhaba. Okay. Ar-Risalatul Qushairiyah. Ada kisah tentang Imam Abu Sari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mansur bin Ammar. Imam Mansur bin Ammar. Imam Mansur bin Ammar ni Habib. Mohon maaf Habib lagi tahu. Saya kongsi saja. Tafadhal. Imam Mansur bin Ammar ni riwayat mengatakan beliau ni seorang yang suka minum khamar, suka minum arak. Sangat gemar minum arak, hari-hari minum arak. Okey. Hari-hari minum arak. Jadi satu hari beliau berjalan. Dalam perjalanan beliau ni, beliau nampak satu kertas yang tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim. Dekat ni dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Dekat bawah tanah. Okay. Dan waktu tu tak ada tempat yang nak diletakkan sepatutnya. Maksudnya nak letak dekat atas meja tak ada. Kertas tu kertas yang mulia ditulis nama Bismillahirrahmanirrahim. Nak letak dekat mana pohon ke mana tak ada. Jadi berbekalkan kerisauan risau kertas tu nak letak kat mana, risau dan ihtiram, hormat, sangat respect kepada kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dia buat? Dia telan. Beliau telan. Tapi telan ni bukan telan saja. Telan berbekalkan risau dan juga hormat kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Telan. Lepas telan pula datang kerisauan yang kedua. Kerisauan yang kedua tu apa? Nanti benda makan mesti keluar. Nanti keluar ni nak keluar macam mana ni? Betul. Sebab dia Marhaba. Sebab dia ayat. Sebab dia adalah Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Jadi malam tu mimpi mafhumnya macam ni lah. Mafhum ni macam ni. Fatahallahu laka babal hikmati. Wahai Mansur bin Ammar, Allah telah membukakan kepada kamu pintu hikmah. Ya. Sebab apa? Sebab kamu ihtiram, kamu hormat kepada nama Nama Allah. Kena faham. Kita kena faham. Maksud ni nak berkaitan dengan tadi tu. Naam. Fatahallahu laka. Allah telah membuka. Bukan maksudnya sekarang. Betul. Maknanya benda dah maldi. Benda dah berlalu. Maksudnya futuh Allah tu ada je pada penagih-penagih ni. Pada ahli maksiat yang kita tengok secara zahir, ada kat dia orang sebenarnya. Cuma waktunya saja kita tak tahu bila. Ya. Kita tak tahu bila. Maknanya Allah dah bagi dah kesedaran. Allah dah bagi dah. Waktunya saja. Sama. Dan dia punya kunci dia saja. Macam Imam Mansur bin Ammar, kuncinya adalah apa? Ihtiram kepada nama Allah. Kepada nama Allah tu. Risau kepada nama Allah tu. Itu kuncinya. Sebab Allah dah buka dah. Bila dia buka kunci tu, khalas, dia nampak segala. Yang Allah kurniakan. Sebab tu bukan masalah berubah tak berubah, Habibi. Masalahnya adalah
mindset kita, pandangan kita, siapa dia. Kalau yes, betul. Kalau kita faham kisah ni, kita akan berbaik sangka dengan semua orang. Sebab kita tak pernah tahu macam mana kita berakhir, dan kita tak pernah tahu macam mana orang tu berakhir. Betul Ustaz. Akhir zaman ni sangat banyak kejutan. Yes. Berapa banyak ahli maksiat tapi akhir dia sangat-sangat indah. Ya. Allah Akbar. Ya. Allahumma ja'alna minal khair. Amin. Tapi secara syariat bukan kita membenarkan perkara tersebut. Betul, tidak. betul. Jadi saya Itu kena zon sangka saya kena kita. quote juga sebab takut ada salah faham. Bukan kita membenarkan maksiat tu secara hakikatnya dah. Betul. Tapi secara hikmah dia tu. Secara hikmahnya. Jadi adakah contoh Imam Mansur bin Ammar, adakah beliau ahli maksiat? Masa beliau minum arak tu, adakah beliau ahli maksiat? Tak. Beliau ahlillah sebenarnya. Betul. Waktu tu pun beliau dah ahlillah. Cuma belum buka je. Cuma belum buka. Perbuatannya sahaja yang perbuatan maksiat. Beliau bukan ahli maksiat. Naam. Beliau ahlillah. Sebab tu kita tak boleh benci orang. Kita hanya boleh benci af'al dia je. Ya, kita benci af'al saja. Bila sebut pasal, yelah ustaz kata penagih dada ni apa semua, dia nak berubah, orang sub hina dia apa semua. Ya. Saya baru teringat bahawasanya dalam perjalanan kita nak jadi lebih baik ni, cabaran yang paling besar saya rasa adalah nak menahan penghinaan dan ejekan daripada orang ni. Sebab tu kalau kita tengok, saya rasa Al-Imam Syafi'i dia pernah sebut, dia pernah kata apa? Dia pernah kata yukallimuni safihu bi kulli kubhin fa akra lahu an yakuna lahu mujiban yazidu safahatan wa azidu izza kal'ud yazdad bil ihraq tiba. Bila kamu ahli maksiat, tapi bila kamu nak berubah jadi orang baik, ada orang hina kamu. Kamu kena sabar. Sebab apa? Sebenarnya orang yang tengah hina kamu ni, asbab dia hina, Allah tengah muliakan kamu. Allahu Akbar. Betul. Dan orang yang hina kamu ni, dalam keadaan dia menghina kamu, ketika kamu nak jadi baik, Allah sedang hinakan dia. Kal'ud yazdad bil ihraqitiba, seperti mana kayu gaharu, kata Imam Syafi'i. Kayu gaharu ni kalau kita tengok, kita mesti akan bakar dia. Api ni sifat dia sakit, betul tak Ustaz? Allah. Panas. Tapi kayu gaharu ni tak pernah keluar bau busuk, melainkan bau yang wangi. Jadi dalam tarbiyah yang saya belajar daripada Ustaz ni, daripada mak ayah Ustaz, macam mana mereka dihina, Ustaz dihina, dicaci, tapi tak pernah pun berfikir untuk nak mengembalikan cacian ni. Malah sebab daripada kita bersabar ni, Allah Ta'ala berikan natijah yang luar daripada mushma'akul, luar daripada pemikiran akal. Ya. Ustaz, saya percaya tak ada orang lebih pandai daripada kita tentang kesihatan melainkan doktor. Sebab tu dia jadi doktor, betul tak? Betul. InsyaAllah kalau doktor kata dia ni mati, bukanlah doktor ni Tuhan boleh buat keputusan. Ya. Tapi dari sudut kefahaman dia. Bila dia kata, maknanya dia yakin dia ni memang InsyaAllah lah 80% 90% dah tak ada harapan. Ya, betul. Tapi dengan sebab mungkinlah saya percaya daripada sabarnya mak ayah Ustaz. Ya. Daripada sabarnya Ustaz, tak pernah balas balik ejekan orang. Alhamdulillah. Saya percaya Ustaz, ini dari sudut ringkas Ustaz cerita macam ni. Tapi hakikat dia tak. Keluarga terdekat mungkin ke, kawan-kawan ke, mungkin akan ada mulut yang bercakap, betul tak? Kau jangan jadi macam dia penagih dada. Tapi mungkin sebab kesabaran mak ayah Ustaz, dan Ustaz sendiri dalam nak berubah ni tetap juga sabar dengan segala apa benda yang datang, maka Allah Ta'ala bagi natijah. Allah Ta'ala bagi peluang yang kedua, insyaAllah. Macam abah saya, mohon maaf Bib. Naam. Abah saya kan tadi Habib kata dia punya kesabaran. Sekarang ni kita dah dapat gambaran dah macam mana yang abah saya lalu. Ini anak ni. Ini anak yang macam mana dia lalu kan, dengan macam-macam perangai saya, dengan baran saya, macam-macam. Ini banyak yang kita tak cerita lagi. Ya, betul. Banyak ini yang point je. Point je. Belum cerita baran, nak marah, menyirap apa semua, keluar malam lah, ambil barang dia lah, macam-macam lah, ambil
Duit, abah saya kontraktor. Yelah, duit lagi yang cakap lah. Duit jangan cakap. Mohon maaf. Yelah, Bukan saya berbangga. Cuma nak cerita. Duit jangan cakap. Tapi aku yang mengambilnya. Jadi nak cerita. Abah saya pernah cakap kat saya macam ni. Lepas saya dah selesai, dah pemulihan, jalani pemulihan. Abah saya cakap macam ni. Alung tahu tak? Masa Alung mengisap dulu kan. Abah saya tak cakap lah mengisap bahasa kita. Masa Alung diuji, Abah tengok ada pakcik ni, dia selalu ulang-alik rumah kita, dia duduk kat ujung kampung. Dia jalan, dia bela lembu. Dia berjalan pergi, dia berjalan balik, dia berjalan pergi. Abah masa Alung diuji tu, Abah tengok pakcik ni. Abah tengok pakcik ni. Abah tengok diri Abah. Ya. Abah ada, mohon maaf, Abah ada duit. Abah ada kereta. Naam. Abah ada rumah. Naam. Abah ada rumah. Tapi Abah tak ada ketenangan lu. Allah. Abah tak ada ketenangan. Pakcik tu mungkin tak ada Rumah duit. besar. Mungkin tak ada rumah besar. Mungkin tak ada kereta. Naam. Tapi pakcik tu ada satu benda yang Abah kalau ada jutaan ringgit pun Abah tak mampu beli. Allah. Sakinah. Sakit. Ketenangan. Maksud saya kata tak, maksudnya apa Bib tau? Bila dia boleh cakap macam tu, Bib, cuba kita faham betul-betul Bib. Kalau Abah kita kata ibarat apa tau? Kalau dia ada banyak tu dan boleh beli ketenangan tu, dia nak beli tu. Betul. Betapa teruk kita buat dia dulu. Allah Akbar. Betapa teruk saya hancurkan hati dia dulu. Betapa teruk saya khianati dia dulu. Sampaikan kalau ada banyak tu, dia nak beli. Ya, itu yang point dia. Naam. Itu point dia. Tapi Allah sabarnya. Ajib Ustaz Masya-Allah. Habis Ustaz, selepas Ustaz dah habis pusat rawatan apa semua, macam mana Ustaz memulakan kehidupan yang baru lah. Mungkin Ustaz lah, ada orang fasa bermula kehidupan baru ni, contoh macam Ustaz dapat, boleh umpama kita kata dapat nyawa kedua. Ya. Tapi ada orang fasa kehidupan baru mungkin selepas berkahwin. Jadi selepas Ustaz dah habis lalu ni semua ni benda ni, dan Ustaz takkan nak tengok yang belakang ni, madha, yang lepas-lepas. Jadi macam mana Ustaz bermulakan kehidupan yang baru, yang sekarang ni masya-Allah. Yalah Ustaz sekarang masya-Allah Ustaz mengajar agama, ada perniagaan yang baik. Dan untuk makluman para pendengar semua, Ustaz Syafiq ni sahabat saya, antara sahabat yang kalau jumpa dalam telefon dan WhatsApp tak akan cakap bahasa Melayu, melainkan akan cakap bahasa Arab. Jadi minta maaf saya cakap Ustaz. Yalah, maknanya kalau bahasa mudah orang nak faham, jangan pandang rendah dengan orang yang ada silap menagih ni. Walaupun mungkin dulu Ustaz ada buat silap macam tu, tapi hari ini kesan daripada tarbiyah yang betul, didikan sokongan mak ayah, Ustaz Syafiq ni bukan kata mengajar, boleh cakap Arab lagi. Allah. Jadi masya-Allah, satu kebanggaan Ustaz, saya rasa Ustaz dapat menginspirasikan kepada orang ramai lah. Masya-Allah. Okey Ustaz. Last lah. Manangkan masa kita ni pun agak suntuk kan. Sebelum kita nak pergi kepada penghujung kita punya rancangan podcast Borak Bro ni, mungkin Ustaz ada sedikit taujihat, nasihat kepada mereka-mereka yang mungkin di luar sana yang masih lagi bergelumang dengan dosa-dosa dadah, yang masih bergelumang dengan kegiatan-kegiatan mengisap, yang mungkin mereka rasa saya ni tak ada peluang, saya ni tak ada kesempatan. Tetapi hari ini Allah Ta'ala telah bukti dan tunjukkan ada je lagi orang yang bergelumang dengan dosa menagih ni, tetapi hari ini Allah boleh tukar, Allah jadikan gambaran sufi, boleh cakap Arab lagi, ada kehidupan yang baik, ada isteri yang mencintai, ada keluarga yang bahagia. Jadi boleh tak Ustaz bagi nasihat sikit kepada semua penonton-penonton kami, macam mana, apakah yang mereka perlu ada, apakah peluang untuk mereka, khususnya kepada mereka yang masih lagi terlibat dengan dosa dadah ni. Tafadhal Ustaz. Jadi saya panggil kanda-kanda adik-adik saya. Kita ni, kamu
awak bukan orang jahat. Awak bukan orang nakal. Awak orang baik. Awak orang baik. Cuma awak belum jumpa titik balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Awak bukan orang jahat. Awak bukan nakal pun. Awak bukan nakal. Cuma kunci tu belum jumpa. Kunci ke arah kebaikan tu belum jumpa. Belum jumpa. Orang yang merasakan dia macam ni. Hikmah kenapa kita diletakkan di sini? Kenapa kita diletakkan dalam arena dadah ni? Adalah apa? Adalah nak buka kesedaran yang kita ni paling rendahnya orang. Yang kita ni paling lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan kalau kita tak rasa kehinaan ni, betapa sombongnya kita. Cuba bayangkan kalau kita tak rasa kelemahan ni, kekurangan ni, betapa sombongnya kita dengan orang-orang. Jadi bila kita dibagi title penagih, itu sebagai satu tazkirah sebenarnya, satu peringatan, jangan bangga, jangan sombong. Itu sebenarnya satu title yang membentuk tawaduk, humble, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa benda tu satu hinaan. Sebenarnya itu satu penghargaan. Cuma ianya dia berlawanan dengan syariat. Jadi kita kena buat benda yang kena dengan syariat. Jadi abang-abang, adik-adik, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk recovery, untuk pemulihan. Jangan pernah putus asa. Ingat, yang berhenti bukan kita. Kita tak pernah berhenti pun. Tetapi Allah. Tetapi Allah yang buat kita berhenti. Kita punya target bukan berhenti. Kita punya target adalah istiqamah, berhenti sampai kita sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Masya-Allah, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan jaza. Nastafid minkum wa natasharraf bihudurikum fi hadhil makan. Kami sangat mengambil manfaat yang banyak pada Ustaz, dan kami merasa sangat bersyukurlah sebab hari ini kita dapat satu maklumat, satu cerita, satu cara yang telah terbukti daripada sesuatu keadaan kepada satu keadaan yang jauh lebih baik. Jadi saya dan tim podcast Borak Bro ni, kami mengharapkan moga-moga Allah Ta'ala jadikan Ustaz asbab kebaikan untuk orang di luar sana. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada para pendengar kami. Dan kami berharap mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan ni dapat menjadi iktibar dan pengajaran yang besar untuk mereka yang mendengar, sehingga mereka dapat melakukan kebaikan pada hidup mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita nak tutup kita punya podcast ni, kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sponsor kita untuk episod kita pada kali ini, iaitu kepada Klinik Pergigian Naila. Siapa-siapa nak buat braces, nak buat whitening, inilah min ahli, tempat yang sepatut dan tempat yang paling tepat untuk dia pergi. Harganya sangat baik, layanannya sangat bagus. Dan yang lebih utama lagi, ownernya adalah orang Islam kita sendiri. Jadi kalau siapa yang nak dapatkan perkhidmatan tersebut, boleh pergi cari Klinik Pergigian Naila, InsyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada saya sendiri Ustaz. Sama saya. Jadi moga-moga ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. Baik Habibi, saya nak quote sikit. Boleh? Tak apa-apa. Saya mohon maaf kalau ada cerita-cerita saya yang mengasari hati adik-beradik kita kat luar sana. Saya sangat-sangat mohon Tapi maaf. tak apa Ustaz, dia orang Melaka ni mana biasa. Yang orang Melaka ni dia memang kena kau-kau. Kalau lembut tak jalan. Tapi betul, dakwah ni kalau lembut-lembut sangat dia tak jalan. Dia kena bagi juga. Dia kena kau-kau sikit kan. Jadi dia orang pun dah besar. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu saja untuk kali ini. InsyaAllah nanti kita
Akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Dan jangan lupa kepada semua para penonton untuk like, subscribe kita punya channel Sementara Teman. Tengok semua video kita. Kemudian jangan lupa like semua short-short video dekat TikTok, dekat Instagram. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen. Kelebihan kita punya rancangan ni Ustaz, kita memang rajin baca komen. Sebab kita faham. Dulu kita pun yalah, bila komen kat tempat orang kadang orang tak baca. Betul. Kita mengamuk kan. Aku dah komen lah. Kan kena palau. Tapi untuk kita insya-Allah kita tak palau. Paling tidak kita punya admin dia akan bagi mini love, tanda meraihkan. Jadi jangan risau untuk komen, jangan malu. Kita sangat mengalu-alukan untuk komen dan kita boleh belajar dengan perkataan-perkataan komen dia insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita akhiri majlis kita ni, podcast kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'assalamah ila liqa. Hidup ini lebih bermakna.